5,000 atau 10% pekerja Petronas akan hilang pekerjaan. Kerajaan kata sebab harga minyak jatuh. Ya, harga minyak memang jatuh. Tapi itu bukan satu-satunya faktor perkara ini berlaku. Petronas ini bukan sekadar syarikat minyak biasa. Dia menyumbang 32 bilion setiap tahun kepada kerajaan Malaysia, iaitu lebih kurang 8% daripada keseluruhan pendapatan negara kita. Tapi baru-baru ini, CEO Petronas, Tengku Muhammad Taufik, mengumumkan 10% daripada pekerja akan dibuang. Ribuan keluarga akan kehilangan pendapatan dan terjejas dari langkah ini. Terdapat beberapa punca perkara ini berlaku. Yang pertamanya ialah OPEX. OPEX menambah pengeluaran 411,000 tong sehari untuk bulan Jun ini, menyebabkan harga Brent crash di bawah $65, jauh di bawah paras break-even Petronas, iaitu lebih kurang $75. Kedua ialah berkenaan dengan kekurangan permintaan. Pertama disebabkan dengan perang dagang. Perang dagang US-China menyebabkan ramalan GDP global turun ke paras 2.9%. Akhirnya ini menyebabkan permintaan minyak daripada Asia khususnya jatuh lebih daripada separuh. Kedua, peningkatan penggunaan tenaga hijau seperti EV, solar juga melemahkan peningkatan minyak dan gas. Ketiga, margin keuntungan yang jatuh. Keuntungan Petronas jatuh 32% tahun 2024. Kenapa? Kos mencari gali minyak, mencari gali gas lebih tinggi berbanding daripada 10 tahun yang lepas. Ini menyebabkan peningkatan kos dan seterusnya menyebabkan margin keuntungan berkurangan. Keempat, berkenaan dengan Petros. Dalam masa sama juga, isu Petros ini menyumbang juga kepada permasalahan Petronas. Petros semakin agresif mengambil alih peranan industri tenaga di negeri Sarawak sendiri. 60% daripada rizab gas Malaysia ada di Sarawak. 73% daripada jualan LNG Petronas datang dari Sarawak. Jadi Sarawak dah mula tuntut hak mereka, mereka nak kontrol sendiri gas Sarawak. Kita tak boleh menyalahkan Petronas 100% dalam isu ini. Dunia berubah dan Petronas juga perlu berubah. Yang sedihnya, 5,000 keluarga bakal hilang pendapatan, bakal hilang pekerjaan. Ini bukan kecil dan ini boleh menyebabkan kesan domino kepada sektor-sektor ekonomi lain di Malaysia.